إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية مستقيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ربي يتمم بالخير. Ketiga, basuh dua tangan serta dua siku. Keempat, sapu setengah kulit kepala atau bulu yang di dalam hadnya. Yang kelima, basuh dua kaki serta dua buku lali. Keenam, aturan atas barang yang tersebut. Kata dia ketiga, yakni 3 daripada 6 segala fardu wuduk. Basuh dua tangan serta dua siku. Basuh dua tangan serta dua siku. Dan segala barang yang ada pada keduanya. Itu makna dia. Basuh dua tangan serta dua siku. Dan barang yang ada antara keduanya, dua tangan dan dua siku tadi. Wajib tu. Apa yang ada di atas tangan hingga kepada dua siku, wajib kita basuhkan dia. Ya, apabila kita takbir dengan kata basuh, maka di situ wajib mempelarikan akan air ke atas anggota wuduk. Wajib sayalanul ma'. Wajib mengalir dan berlari air di atas anggota wuduk yang wajib basuh. Kalau tak mengalir ataupun tak berlari air ke atas anggota yang wajib basuh, maka itu tak dinamakan basuh pada syarak. Dinamakan sapuh dan seumpamanya. Jadi apabila itu anggota yang dikatakan wajib basuh, maka wajib mempelari dan mengalirkan air ke atas anggota yang tersebut. Basuh dua tangan, hal keadaan dua tangan tadi serta bersepakai serta dua siku.
Dan segala barang yang ada di antara keduanya, antara dua tangan dan dua siku tadi. Daripada bulu, daripada kulit dan sebagainya. Yang ketiga. Keempat. Jadi kalaulah seorang tu tak ada dijadikan dia siku. Allah Ta'ala buat dia dalam keadaan tidak mempunyai siku. Maka ketika tu wajib dia basuh dengan qadar yang ada siku. Kena takdir. Andai kata kalaulah dia tu jenis orang yang Allah Ta'ala buat siku, siku dia akan ada setara mana? Maka kena takdir setakat tu lah yang wajib dia kena basuh. Cumanya tak ada lah. Orang yang dijadikan dia dalam keadaan tidak mempunyai siku ni tak ada lah. Jarang. Tak aja berjumpa lah. Keempat, sapuh setengah kulit kepala. Ini mazhab kita ni. Sapuh setengah kulit kepala. Jadi dikehendaki dengan sapuh di sini makna gana? Tulis pada kata sapuh. Dan dikehendaki dengan sapuh di sini ialah sampai oleh basah bagi air kepada kulit kepala atau rambut yang ada atasnya. Dan jikalau bukan dengan melalui sapuh sekalipun, seperti bahawa jikalau membasuh ia akan tangannya dan meletak ia di atas kain yang ada di atas kepalanya. Maka sampailah basah itu kepada kepalanya. Nascaya memadailah oleh sapuhnya. Dan jikalau tidak kosakkan dia sekalipun, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bersalahan Imam Ramli, maka wajib ada kosak dengan menyapuhkan kepala. Intah. Jadi dikehendaki dengan sapuh di sini makna kan? Dikehendaki dengan sapuh di sini ialah semata-mata sampai basahan air ke atas kulit kepalanya tu ya. Tak ada syarat air mengalir, tak ada syarat air berlari, tak. Basahan bagi air itu sapa ke atas kepala kita, maka ketika tu memadai dah bagi sapuh kepala kita. Sebab itulah kata saat ni ya beza dengan basuh.
Kalau basuh, air kena mengalir. Kalau basuh, air kena mengalir, air kena berlari. Adapun sapu tak. Bahkan jikalaulah dia letak tangan kain di atas kepala, ada kain, dia letak tangan yang basah atas kain hak ada atas kepala. Kemudian dia serat masuk air tadi pergi kena kulit kepala, pun memadai juga di situ. Tak ada mubasyarah pun antara tangan dengan kulit kepala ataupun dengan rambut, tak ada mubasyarah. Tidak bersentuh dengan cara langsung pun. Dengan cara ada pelapik antara keduanya. Tapi basahan bagi air yang kita letak tadi siapa? Basahan tadi. Basahan tadi tu siapa? Maka ketika tu memadailah sapuh kepala kita tadi. Cumanya khilaf kena ada qasak ke tak ada qasak. Imam Ibn Hajar kata tak ada kena qasak dah. Tak ada kena qasak dah ketika tak air di atas kain yang ada atas kepala. Kata Imam Ramli tak alihlah kena kosak untuk sapuh kepala. Ala kullihannya nak wayak kata murak dengan sapuh di sini semata-mata sampai air kepada kulit kepala. Sama ada dengan perbuatan kita ke dengan perbuatan orang lain ke ataupun tersapuh ke apa semua sekali, tak ada kira. Semata-mata sampai air pada kulit kepala, maka ketika tu memadai dah pada sapuh tadi. Keempat, sapuh setengah kulit kepala atau bulu. Setengah di sini bukan makna bagi dua ni. Setengah di sini dengan makna sebahagian, setengah dengan makna setengah-setengah. Sebahagian lah, bukan setengah dengan makna 50-50. Tak tu. Setengah di sini bukan setengah dengan makna separuh, dengan makna bagi dua tu tak. Setengah di sini dengan makna setengah-setengah ataupun tempat kita panggil sebahagian. Sapuhkan sebahagian kulit yang ada atas kepala. Sapuh kulit kepala kita. Atau bulu. Atas pada kata kulit kepala. Sapuh setengah bulu. Bulu mana? Yang di dalam hak kepala. Bulu yang ada di dalam had kepala. Yakni, buat gini. Bulu yang di dalam hadnya, yakni jika ditarikkan bulu yang tersebut, maka bulu itu masih berada di dalam had kepala. Itu syarat. Yang keempat ialah sapuh bulu yang ada di dalam kawasan kepala. Maknanya bulu yang ada di dalam kawasan kepala. Andai kata kita sapuh bulu tadi, kalau kita tarik rambut tu tubik, kawasan rambut yang kita sapuh masih duduk di dalam kawasan kepala, syarat kena sapuh bulu yang ada di dalam kawasan kepala. Jadi kalau rambut kita sanggup, kita tak cotek atas kepala ni, kita sapuh atas sanggup tu. Kehera tahu fakmu sanggup. Kita sapuh atas sanggup yang ada atas kepala tu. Kalaulah tempat yang kita sapuh tu, kalau kita tarik tubik duduk atas belakang, tak mada sapuh tu. Sebab kita tak ada sapuh bulu yang ada di dalam had kepala. Itulah. Bulu yang di dalam had kepala. Kelimanya, tak ada pelik ni. Kelimanya, basuh dua kaki serta dua buku lali. Basuh dua kaki serta dua buku lali. Ini dikatakan fardu wuduk yang kelima. Basuh dua kaki serta dengan dua buku lali. Supaya itulah, kalau orang yang tidak dijadikan buku lali pada dia, kena takdir. Kalau orang tu dijadikan buku lali, tapi buku lali itu tidak berada pada tempat yang beradab. Kalau orang tu tidak dijadikan buku lali langsung, maka ketika tu dia kena takdir.
Takdir ni buat anggaran sendiri. Kalau aku ada buku lali ni setara mana. Tapi kalau orang tu dijadikan buku lali pada dia. Tetapi tidak ada pada tempat yang golek. Buku lali kita duduk atas sikit pada tumit kan. Dia duduk di tengah betih. Buku lali, tapi buku lali dia duduk di tengah betih. Tetap wajib kena basuh sapa kepada buku lali. Bila tu? Manakala buku lali ada, tapi buku lali tidak ada pada tempat yang beradat, tidak ada pada tempat yang biasa, maka ketika tu wajib juga basuh sapa kepada buku lali tadi. Tapi kalau tak ada terus, orang yang tak ada buku lali terus, maka orang yang tersebut boleh dia takdirkan qada buku lali bagi diri dia. Wajib dia basuh setakat tu. Ya. Kalau buku lali ada, tetapi tidak ada pada tempat yang beradat, maka ketika tu wajib kena basuh sapa kepada buku lali. Habis di situ. Buku lali kalau taninya panggil kecah. Sini panggil tak tahu kecah, kecah kaki. Basuh 2 kaki serta 2 buku lali. Lepas tu barang-barang yang ada atas dia tu lah. Daripada bulu, daripada kulit, daripada kuku, apa semua sekali. Keenam, aturan. Tengok cara dia bercakap dia. Aturan beratur ataupun teratur atas barang yang tersebut. Tertib lah. Teratur atas barang, atas rukun yang tersebut itu. Mana? 1 sampai 5 tu. Tulis pada kata aturan. Yakni pada kebanyakan rukun yang tersebut maka niat dengan basuh muka itu tidak wajib padanya tertib. Bahkan memadai padanya dengan tertib yang takdiri juga. Begitu juga jikalau menyelam oleh seorang di dalam air serta niat berwuduk padanya, nescaya sah oleh wuduknya. Nescaya sah oleh wuduknya. Dan jikalau tiada menyelam ia hingga mungkin oleh tertib yang hakiki sekali. Hingga mungkin oleh tertib yang hakiki sekali. Oh, berarti malah. Fardu wuduk yang kelima ialah aturan yang atas barang, atas teratur, atas rukun yang tersebut itu. Tertib lah. Kalau hak kita selalu duk dengar kat tertib atas aturan hak lepas mah. Tertib atas aturan yang lepas mah. Jadi kata tertib itu
atas kebanyakan rukun. Kebanyakan daripada fardu wudu mesti ada tertib. Sebab apa dikaitkan dengan kata kebanyakan rukun? Kerana ada rukun yang tak ada tertib pun di situ. Seperti kita kata basuh muka dengan niat. Ada tertib tak? Tak. Sebab mana dia kata niat pada permulaan basuh sewaktu juzuk daripada muka. Bermakna antara niat dengan basuh muka tu di situ tidak ada tertib yang hakiki. Tapi di situ ada tertib yang takdiri, tertib yang bahasa takdir, buat andaian naik gitu ya. Supaya tu juga masalah kalau orang menyelai di dalam air. Menyelai di dalam air mutlak. Menyelai tadi serta dia niat berwuduk ketika menyelai tu. Dengan semata-mata menyelai dan niat wuduk ketika tu sah oleh wuduk. Walaupun dia tak ada menyelai, kalau kita takdir gak untuk nak ambil tertib di dalam masa menyelai tu tak ada. Contoh kita kata, kalau menyelai air, nak pergi jadi tertib. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Pakailah dalam 5 saat. Ni tak ada siapa 5 saat pun. Dengan makna dia menyelai tu, kalau kita nak kira tertib hakiki, tak siapa pun masa lagi. Tak siapa 5 saat. Kena nak tertib hakiki, kena 5 saat. Contoh kita kata. Nak menyelai, nak kosak basuh muka, kosak basuh tangan, kosak sapu kepala, kosak basuh kaki. Nak marikan tertib yang hakiki, kita kata kena pakai masa 5 saat. Tapi kita menyelai tak siapa pun 5 saat. Sekali pun tak siapa masa untuk tertib hakiki. Tapi bila kita menyelai serta dengan ada niat, ketika tu sudah ada tertib yang takdiri. Makna kata madak. Bukan kata ketika menyelai tu kena menyelai sehingga boleh kita silakan tertib di dalam masa menyelai kita. Tak ada kena sila dah. Faham tak tahu? Tak ada kena sila. Tak ada kena bayangkan tertib. Ni muka ni tangan ni. Tak ada kena sila. Semata-mata menyelai kita ada niat, mau jadilah. Syarat tak ada manik lah. Tak ada manik yang menyampaikan air pada anggota wudu. Kalau ada manik, ada balut, ada benda yang menegas apa air, tu tak boleh lah. Habis di situ. Tertib aturan atas barang yang tersebut, yakni pada kebanyakan rukun sembahyang. Pendek dia bercakap dah. Syah Ahmad. Pendek sangat dia bercakap. Aturan atas barang yang tersebut itu pada hakikat ni kitab fiqh dah ni. Kitab fiqh Pak Robok ni. Pak Robok ada belakang tu. Ada belakang. Tak apalah. Kita celah-celah tempat kita boleh celah. Dan segala sunatnya, sunat wuduk tu, khabar dia banyak. Dan segala sunatnya, sunat wuduk ialah banyak, khabar dia. Banyak benar sunat bagi wuduk ni banyak. Mana kata banyak? Jadi sunat di sini dengan makna perkara yang mengerja dapat pahala, tak mengerja tak ada berdosa. Cumanya rugi. Dah. Harap tu. Perkara yang manakala mengerja dapat pahala, tak ada mengerja tak ada dosa, cumanya rugi. Mana kata banyak? Setengah daripada banyak berhadap kiblat pada ketika berwuduk. Ketika ambil air semaya berhadap kepada kiblat itu adalah sunat. Hadap lek jatuh dah tempat kita kok. Dah. Masa ambil air semaya tu berhadap kepada pihak kiblat itu sunat. Jadi belum daripada nak masuk kepada ambil wuduk tu sunat dah di situ. Dan bersugi as-siwak. Bersugi. Sugi ni bukan sugi ketika berwuduk ni. Sugi sebelum daripada berwuduk. Sugi ni belum. Sugi.
sugi. Jadi sunat sugi ni nisbah kepada yang lain daripada orang yang puasa setelah mana gelicir matahari. Kalau orang puasa setelah mana gelicir matahari, ketika tu tak ada dah sunat sugi bagi dia. Habis dah. Sunat kekal mulut dalam keadaan begitu. Sugi. Kita tak lekat dah perangai sugi ni. Tak lekat sungguh. Alih nak buat banyak kali lah. Duk kacau-kacau tak lekat. Awak-awak kita ada dah lekat sugi. Ni lekat ni. Tak boleh lekat. Malak. Orang sugi ni ingatan dia kuat. Setengah daripada benda yang menyebabkan jadi ingatan kuat tu sugi. Ya sugi ni boleh penyel, tapi kena minta izin ya. Dia penyel, nampak sugi lah poket dia memang penyel, jak nak sugi ambil boleh. Ambil sugi-sugi boleh poket dia balik. Sugi. Dan basmalah pada awal. Ya, dalam bahasa Arab dia ada dua istilah. Dia ada basmalah, dia ada tasmiyah. Kalau basmalah itu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu bismillah. Faham tu? Kalaulah basmalah itu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah ialah mengucap bismillah. Sunat tasmiyah, sunat mengucap bismillah saja. Kalau sunat basmalah, sunat mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya beza sikit. Ya. Setengah-setengah kitab dia tak ada bercakap dengan basmalah, dia bercakap dengan tasmiyah. Duk tengok dalam kitab Arab tu kebanyakan dia bercakap dengan tasmiyah. Tak itu. Kalau tasmiyah ni baca bismillah ya. Bismillah ni bila? Bismillah ketika permulaan nak ambil air sembahyang. Andai kata boh kait situ tak apa. Ada. Bismillah pada awal. Tulis pada kata pada awal. Dan jika tertinggal ia akan dia. Dan jika tertinggal ia akan dia pada awalnya. Maka sunat mendatangkan pada pertengahannya. Maka sunat mendatangkan pada pertengahannya dengan katanya Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ini maklum bagi kita ni. Maklum bagi kita. Sunat baca bismillah ataupun sunat tasmiyah. Sunat bila? Pada awal wudu. Awal di sini diiktibarkan permulaan wudu. Sama ada awal di situ awal dengan perkara sunat ataupun awal dengan perkara yang wajib. Kalau awal dengan perkara yang sunat, basuh tangan sampai pergelengnya. Kalau awal dengan perkara yang wajib, kita make asmaya tu kita basuh muka selalu. Itu kira awal bagi kita. Jadi, bilalah permulaan wuduk bagi kita, sunat kita mengucap bismillah pada mula-mula. Kalau tak baca pada mula-mula, baca pada pertengahan ataupun akhir dengan bacanya bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Itu maklum datang pada hadis. Habis di situ. 2. 3 dah.
maka basuh dua daun tanginya. Maka basuh dua daun tangi. Dia cakap gitu dah. Maka basuh dua daun tangi, yakni hingga pergelangannya. Pergelangan bagi dua daun tangi. Hak tu hak sunat. Dua daun tangi ni. Hak tu sunat. Cumanya bilalah kita basuh tangan pada permulaan wuduk untuk nak hasil sunat wuduk. Untuk nak hasil sunat wuduk, kena ada niat sunat wuduk. Supaya apa? Supaya nak beza antara basuh tangan ibadat dengan basuh tangan adat. Kalau kita basuh tangan dalam keadaan tak ada kosak, bukan kata kena niat bulat-bulat tu tak. Kosak ini adalah wuduk. Ketika basuh tangan kita tak ada kosak apa-apa, maka ketika tu dia tak akan jadi ibadat. Jadi basuh tangan biasa. Dah tu untuk nak jadi ibadat, masa basuh tu kena ada teringat di dalam hati, ini aku nak ambil air semaya. Apa boleh kata kena kosak gitu? Untuk nak hasil pahala sunat tadi. Saja aku ambil wuduk yang sunat kerana Allah Ta'ala. Niat gitu selalu pun boleh. Faham tu? Pada basuh tangan. Lepas daripada basuh tangan, maka kumur-kumur. Kumur ni bahasa Arab ke apa? Madah. Madah ke istinsyaq. Madah. Kumur-kumur. Maka isa air ke hidung. Isa air ke hidung. Ya, antara komo dengan isak air ke hidung ni boleh guna air tular ni. Satu cebok, komo separuh, isak air ke hidung separuh. So, tu mana air tular, bukan air bekas kita komo point semua air ke hidung pula. Bukan makna gitu. Air tular ni cebokkan yang sama. Cebok, naik, komo, lepas tu serang air ke hidung. Cumanya untuk nak hasil sunat komo, ketika kita tak air untuk komo, jangan kosak mengambil wuduk yang wajib. Sebab kalaulah di situ kita tak air nak komo ya, tapi kita kosak saja aku ambil air semaya kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku mengakak ada kecil kerana Allah Ta'ala. Ketika komo tu, dengan bahawa kita kosak belaka, masa kita basuh tangan, saja aku mengakak ada kecil kerana Allah Ta'ala. Ketika komo kita kosak juga di situ, saja aku mengakak ada kecil kerana Allah Ta'ala. Bila kita kosak komo ketika kita, bila kita kosak mengakak ada kecil ketika kita komo, ketika tu tak hasil komo, hanya hasil basuh muka. Sebab ni muka ni. Nampak tak tu? Untuk nak hasil komo dengan yakin, sebut dalam kitab fiqh, kalau untuk nak hasil komo dengan yakin, kita kena komo dengan guna setera. Kalau komo dengan guna setera, kosak mengambil wuduk, kosak mengangkat hadas kecil pun dia tak jadi sebab tak masuk pada fardu lagi. Apa tak tahu masalah? Kalau pakai setera, kita pakai setera. Kalau kita pakai setera, kita seduk air. Ketika kita seduk, kita kosak saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Hak tu tak jadi lagi mengangkat hadas kecil sebab itu bukan rukun dia. Hak tu duduk tahap komo tu. Adapun kalau kita cebok air, kita komo. Ketika komo, kita kosak saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Komo tak jadi. Jadi basuh muka. Sebab ni muka. Nampak tak tu? Perasan tak tahu. Nampak tak ni? Ni muka ni. Bila lah kita kosak saja mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, di situ makna kita basuh kawasan ni, bukan kita komo dah. Ya kalau kira jadi banyak lalu. Komo isak air ke hidung. Ya, isak air ke hidung ni boleh nak asing daripada komo, boleh nak kapuh dengan komo tu.
Lepas tu isap air ke hidung dengan koma tu tak ada syarat kena ludah. Tak syarat kena ludah. Koma gongok telan boleh, tak salah. Isap air ke hidung. Telan masuk lekak, ada masalah. Hasil sunat tu. Sunat tu hasil. Tak ada syarat puik, tak ada syarat ludah tu baik. Tak ada syarat hamuh tu baik, tak ada syarat ludah tu baik. Nisbah kepada koma dengan isap air ke hidung. Tak ada amma kita isap air ke hidung ni. Istinsyak ni. Istinsyak ni tak ada amma. Dia amma tak ni? Ya sekali-sekala lah. Kau mari email kuat tu amma. Tak amma. Dan mau kata kalau amma sentiasa amma isap air ke hidung, hilang dari sedung ke? Okay. Kalau isap air ke hidung, hilang dari sedung ni. Semua hidung ni hilang. Terah tengok. Tapi kena istiamal lah, kena buat sokmo. Dan seterusnya, dan menyapuh sekalian kepala. Ni sunat. Kaifiat sapuh sekalian kepala ni, buat gini. Kalau kita benda kita ngaji ni. Tak apa tak? Mata riak. Celuk air. Daripada awan. Di belakang. Lepas tu balik orang sebelah. Pah. Tu kaifiat yang paling akmal dia. Berpuang payah kau nak buat yang rambut banyak. Kita rambut tak ada ni tak apa. Kaifiat dia. Basahkan tangan. Sapuh ini. Nyapuh sekalian kepala. Dan dua telinga. Sapuh dua telinga. Sapuh dua telinga. Sapuh dua telinga. Telinga sapuh tu. Kaifiat dia. Ambil telunjuk masuk di dalam lubang. Ambil ibu jari letak di belakang. Kaifiat dia. Dia sebut di dalam kitab ni. Basuh telinga ni. Ada beberapa tempat. Tiga kali sekali dengan basuh muka. Sunat basuh telinga. Sapuh telinga sekali dengan basuh muka. Berserta dengan sapuh kepala. Sunat juga setuh telinga. Lepas tu basuh asing cara dia. Sapuh asing cara dia. Tapi dia takbir dengan basuh ni. Basuh dengan cara berasingan. Jadi 9 lah di situ tu. Banyak ni kita tak ada buat ni. Dua telinga. Dan menganan. Menganan ni makna gana? Memulai basuh sebelah kanan. Itu makna menganan. At-tayamun kalau bahasa Arab. Mula basuh pada pihak kanan. Bukan ngane tepung kuih hadap akal tu tak ni. Ngane di sini basuh sebelah kanan. Basuh sebelah kanan. Mendahulukan sebelah kanan atas sebelah kiri. Tu ngane. Yang seterusnya dan berturut-turut ini panggil mualak. Berturut-turut mualak. Tulis pada kata mualak. Yakni nisbah kepada wuduk bagi orang yang lain
daripada daimil hadas. Adapun bagi mereka itu, maka berturut-turut di sisinya adalah wajib. Dan dhabit bagi berturut-turut itu bahawa membasuh seorang akan anggota yang kedua sebelum daripada kering anggota yang pertama. Serta keadaan cuaca itu sederhana. Sederhana, tidak terlalu panas dan sebagainya. Jadi muallak berturut-turut ni sunat weh. Berturut-turut ni sunat. Kata berturut-turut ni sunat nisbah kepada orang yang lain daripada daimil hadas. Daimil hadas ni orang yang sentiasa keluar hadas daripada dia. Seperti orang selalu tubik air kecing, orang selalu tubik air mani. Tubik air mani hanya kena duk mani sokmo. Selalu tubik air mazi, selalu tubik ketuk, selalu tubik darah. Itu panggil daimul hadas. Nisbah kepada daimul hadas, berturut-turut nisbah kepada dia adalah rukun. Wajib kena ambil air semaya dengan segera. Nak lambat-lambat tak boleh, batas semaya sebelum. Ada pun lain daripada tu, lain daripada daimil hadas, berturut-turut adalah sunat. Dah nak tahu kata masih dinamakan berturut-turut, masih dinamakan muallak tu setara mana? Dhabit muallak, dhabit berturut-turut, kita basuh anggota yang kedua belum daripada kering anggota yang pertama. Itu makna itu berturut-turut. Basuh anggota yang kedua belum daripada kering anggota yang pertama. Kata belum tu dalam cuaca yang sederhana, bukan terlalu panas, bukan terlalu sejuk sehingga sampai kepada basuh jadi lama nak kering dak. Cuaca yang sederhana tepat kita ni. Kalaulah kita basuh sedangkan anggota yang pertama tu kering dah, ketika tu putus muallak. Lama juga. Tak itu. Lama juga nak kering anggota yang sebelum. Jadi muallak ni sunat. Muallak ni sunat. Tak ada pelik. Kita basuh muka sini. Dah, kita nak berhenti semaya zuhur. Basuh muka. Basuh muka sudah siap, basuh tangan sebelah. Ai habis. Habis hai nak basuh tangan sebelah kiri tak boleh. Sai mari. Jom kita pergi Maidin jap. Pergi Maidin. Basuh tangan sebelah tu. Pergi Maidin duk beli barang berapa sudah siap bersilat tinggal. Kau tak ada maya zuhur ke ni? Sehingga sejik basuh tangan sebelah kiri pula. Basuh tangan sebelah kiri, sapu kepala, basuh telinga. Basuh kaki sebelah kanan. Sejik habis buat dah. Sejak habis buat doa dia mau cojak pergi bandar pergi Masjid Putih bandar pergi maya di nak basuh kaki sebelah kiri masuk sejak maya. Mula-mula ambil ais maya sini. Lama ambil ais maya tak ada masalah kerana muallak itu hanya sunat. Tapi tengah-tengah tu jangan batal wuduk. Bukan kata basuh muka sini, pergi duk main duk ketuk pupak-pupak sana batal dalam muka tadi tu. Habis di situ. Tak ada pelik tu. Benda ni lama dah kita duk dengar. Habis di situ. Antara benda sunat lagi melebihikan kawasan yang wajib.
basuh jadi lebih sikit. Ketika basuh muka, basuh jadi lebih sikit. Ketika basuh tangan, basuh jadi sampai lebih, sampai kepada atas lengan atas ni. Tu sunat tu. Dah, urah dan tahjil bahasa Arab. Sikit lagi. Dan makruh berlebih-lebih air. Makruh berlebih-lebih air ni panggil bazir ni. Tulis pada kata berlebih-lebih. Dengan bahawa membasuh ia lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali. Dan jikalau adalah ia di tebing air sekalipun. Dia ada tafsir dah depan tu sikit. Tu makruh. Makruh berlebih-lebih air. Guna air jadi telajak sangat. Dengan bahawa basuh lebih daripada 3 kali. Tu atas depan tu. Dan lebih atas 3 kali. Kata makruh berlebih-lebih air tu. Sekalipun kita tu rumah dek tepi air sekalipun. Belakang rumah kita sungai. Belakang rumah kita sungai. Kita buat jabatan masuk. Kita duk gimme ais maya dalam sungai tu. Kalau kita kata basuh sampai ke 4 kali. Basuh 1000 kali pun tak luak air dalam sungai tu. Sekali pun tak luak air dalam sungai. Tapi kalau kita basuh lebih daripada 3 kali. Itu masuk di dalam makna bazir. Makruh. Makruh. Kita ni sedap main ais maya ni. Senyebok tu. Pada sekali basuh muka ya, bukan sekali, 3 kali, 3 kali nyebok, segatai basuh muka saja. Sedap kita mewah. Makruh tu, makruh. Nak beramal, ambil ais maya secupak nak buat guan tu. Dan mengiringi mula dengan sebelah kiri dan lebih atas 3 dan kurang daripada 3 kali. Itu makruh juga. Ambil wuduk 2 kali ataupun sekali, itu juga dikatakan makruh pada ketika ambil ais maya. Habis di situ. Di antara benda makruh lagi, minta tolong orang supaya orang basuh anggota wuduk kita. Wal isti'anatu biman yuwassilu a'dha'ahu bighairi uzrin. Minta tolong orang lain supaya orang lain basuh anggota dalam keadaan kita tu tak ada uzur apa-apa. Tu makruh. Di antara benda makruh lagi dia sebut di sini, ambil ais maya daripada air lebihan orang perempuan. Air dari baldi, suruh bini ambil dulu. Lepas tu kita ambil air hak baki dia, tu makruh. Tu makruh. Dia sebut di sinilah ada beberapa perkara banyak lagi. Habis di situ, tak ada payah ni, tak ada payah. Nanti sikit lagi noh, membatalkan wuduk nak ada sikit nak setuh. Pasal orang hak siapa hak ingin. Sehingga situ dulu perkara yang membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal harifin kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliyaika wa Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'alna a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi sallallahu